Oh, ikan makan. Jadi kita sedekah ke orang. Tu ada makcik duk mengai puyuh depan tu. Makan ke? Allah, mengai seronok-seronok. Okey dah? Okey, masih. Okey. Okey, nampak ni. Ni semua bau korek ni. Sungai ni bau korek. Sini pun bau korek. So untuk sekian lama dah kita tak ada video mengeruan. Jadi Assalamualaikum. Selamat petang-petang pada semua. Jadi hari ni aku berada di Kampung Besar untuk kita nak menduga haruan di Kampung Besar Sungai Bau Korek. Orang kata apa, parik ni dengan sungai ni dah lama dah korek. Aku baru dapat mai sebab apa, sibuk lah dengan trip-trip. Bukan trip lah, banyak mengai kat jambatan apa semua, ayak masin. Jadi hari ni kita nak try meruan pula. Okay, jadi itulah yang mana baru singgah channel aku. Like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, link ada di ruangan description kat bawah dan juga tertera dalam video ni. Dan hopefully hari ni kita gasak. Jom. Okay gang, benda first hari ni kita nak main adalah kita try cari seret bawah. Kita try guna SP. Aku dah banyak SP Yang ni SP daripada Hoh Tackle. Okay, Hoh Tackle. Apa boleh tengok SP yang tertera dalam yang naik dalam video ni. Jadi aku rasa nak pakai colour pink kot. Kita tengok colour pink. Pink ni memang favourite kalau main. Ni kita try pakai ni. Ini 8cm. Hook yang sesuai untuk pakai SP ni 3/0. Hook 3/0 Esper Graphite EWG. Hari ni kita guna rod Rapala Serratino 25 pound. Reel ni reel RBC Lidun. Nama dia Usuk. Nama pelik sikit lah. Tapi Lidun Usuk RBC murah ni, dalam 2 lebih, 100 lebih kalau tak silap aku masa mula-mula keluar. Kalau ni 2 lebih lah. Dia compact lah, reel ni compact. Kita try. Bismillah. First cast of the day. Haruan ni main pakai UL. Aku tak tahu lah. Saya kecil senang kena. Saya besar payah sikit lekat. Oh, ikan makan. Alhamdulillah. Ada ikan lah geng. Aduh. Ni dia haruan kita untuk pagi ni. Petang ni. Silap. Petang ni. Alhamdulillah. Aku guna rod Rapala Serratino 25 pound. Ni dia. Mantap. Okay geng, ikan ni mata dia tepi dah teruk dah. Aku tak tahu bekas kena apa. Jadi kita sedekah ke orang. Tu ada makcik duk mengai puyuh depan tu. Kita bagi kat dia. Cik, nak ikan haruan tak? Nah. Nak boleh nak lah tu. Boleh bekas tu lah. Kau tak makan ke? Makan ke? Allah, mengai seronok-seronok. Okey dah? Okey, masih. Okey. Misi berjaya. Kutuk. Kereta dia pernah naik atas hari ni. Atas aku pangit. Sini ramai. Lari ke tengah tu. Ingat datang apa ikan. Punya lama tak mengeruan. Oh, tadi dia. Tobah. Masa dah nak tamat dah ni.
Sambil turun dah, sambil kita tengok tempat yang boleh kita singgah-singgah. Mengai, singgah, mengai. Kita buat yang dua. Ada yang tunggu. Ada yang tunggu. Dia kecil dia curut. Ada kata tak? Ada curut. Alhamdulillah. Amboi ambil tak siapa langsung. Bye. Dah. Oh. Curut geng, aduh. Ui, jarang ui. Dia naik batas darat tau. Curut. Aduh, depan ni banyak curut lah geng. Tapi tak apa, janji tak gumpau. Bye. Oh, tak lekat. Curut lagi geng. Aduh. Banyak orang curut ni. Curut lagi. Tak lekat. Aduh. So frog dengan aku mesti ya. Sejarah memang tak elok lah. Curut lagi. Anak harum tak lekat. Wih, apa banyak lah ni white ni. Syok jatuh lah ayak. So frog aku tak terkejut langsung. Fikir nak balas lah. Luis belum oh. Alhamdulillah boleh gerak. Jadi atas ni banyak bukan curutron. Alhamdulillah. Baik. Oi. Oh tak. Halus banyak sungguh lorong ni. Aduh. Karan weh.
Aku guna setup yang ideal untuk main saiz tu. Memang syok lah. Memang karan lah. Oh, cantik ada lagi. Alhamdulillah. Banyak saiz ni ya geng. Banyak gila beribu. Alhamdulillah. Depan sungai ni. Parit ni longkang. Parit. Lepas kat layar. Bye. Beribu mat. Beribu. Yin. Main ni main. Yin. Dia ni masalah betul ya. Kucing kalau Yin ni mesti masalah. Oh, jumpa apa tu dia? Jumpa apa tu? Hei Yin. Ish. Masalah betul dah hang ni. Oh, lucu. Ish. In. Nah. Ada lalu. Sama. Kawan tu bukan halui, aku bukan halui. Elok ah bawah ni semua halui yuk. Kecai. Woo. Tak ada lagi. Jom kita gerak pergi motor dulu. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah hari ni banyak makan belah bawah ni. Belah atas ayak masih orang tu laju depa lepas ayak. Jadi belah bawah ni dia statik ya, slow lah. Memang tak bergerak langsung, bukan slow, memang tak bergerak langsung lah. Jadi orang kata apa? Ada ikan banyak tumpu kat bawah ni. Lagi satu hari ni total 5 ekor. Tapi banyak kecil-kecil lah. Sesuai lah dengan setup yang aku pakai. 2 hingga 5 pound Rapala Serratina. Okay, jadi itulah macam biasa. Yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak beli rod, reel segala mak nenek yang aku pakai ni, link di ruangan description. Dan juga yang tertera dalam video ni. InsyaAllah kita akan berjumpa pula video seterusnya akan datang. Assalamualaikum. See ya boy.